Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Okey, video kali ni aku nak pasang ambient light untuk kereta Proton X70 aku ni. Aku nak pasang dekat Shah Alam. Nama kedai dia Vekaro apa tah, aku pun tak ingat. Nanti aku letak detail kedai ni dekat ruangan description box kat bawah lah. Nanti korang boleh refer kat situ. Sebelum aku meneruskan lagi video ni, pastikan korang dah tekan dulu butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat bawah video ni. Aku rasa aku tak ada apa nak kongsi. Aku nak fokus drive ni. Apa-apa korang layan je lah video ni, okay? Okay, aku sekarang ni aku guna kamera Insta 360. Aku lupa nak bawa dia punya mikrofon, tapi aku tak pasti korang boleh dengar ke tak boleh dengar. Use the left two lanes to take the exit towards Shah Alam, Kuala Lumpur. Suara aku ni, korang layan je lah video ni You on Bluetooth, lepas tu you tatang ni Bluetooth shush. Mana tu? Oh, Bluetooth saya. Okay, lepas tu yang first ni you tekan you connect. Dia semua connect lah. So you boleh tukar warna sudah. Dia semua sekali tukar ni. Kalau you mau main ambient mode, you boleh tekan yang first ni. Lepas tu you boleh pilih you mau banyak lagi boleh main lah di menu. Ya, ikut muzik pada juga, ikut muzik. Ya, ada. Oh tu background muzik. Ikut music ni lah. So macam I cakap dia akan jalan ni. So dia pakai apps macam ni, control saja. Kalau you mau off, you boleh tekan ni off lah. Lepas tu on, off, on. Dia memang kena on Bluetooth je. Dia kena pakai Bluetooth ni. Dia control by Bluetooth ni. Oh, senang je lah, tak susah. Dia senang. Baru sedap sikit kan masa malam bawa kereta. Ya betul. Tak adalah gelap sangat kan. Dia punya kecerahan tu boleh adjust ke? Boleh. Dia mau kasih rendah sikit. Lepas tu mau bagi terang boleh adjust ni. Semua kat setting lah ni. Dia semua kat setting je. So memang senang untuk pakai lah. Vekaro, kereta dah siap.
Okay guys, aku dah siap pasang dah ambient light untuk kereta aku ni. Ada macam-macam function seperti yang korang tengok tadi. Aku pasang dekat pintu, dashboard, speaker dan juga tempat letak barang dekat pintu tu. Okay, korang layan dulu video B-roll ni. Menarik ke tak menarik? Baru lah nampak premium sikit bila memandu waktu malam. Hari pun dah gelap, bolehlah aku belanja sikit ambient light yang aku pasang siang tadi. Jom kita tengok dia punya lampu welcoming. Bluetooth dah connect. Kat sini ada macam-macam efek Kalau pilih single color, dekat sebawah ni pilih color. Ada macam-macam color dekat sini. Boleh pilih ikut sesedap rasa. Dia punya brightness boleh setting kat sini. Ada 2 zone. Untuk ambient light ni aku pasang dekat kawasan dashboard, door panel, speaker dengan dalam ni. Dalam ni memang kena tebuk empat pintu, depan dan belakang. Tempat kaki sekali, kanan kiri depan belakang. Kalau enjin mati, LED ni dia memang tak nampak. Nampak macam tak ada apa lah. Bila start enjin, baru akan nampak lampu tu menyala lah. Lampu ni adalah 100% LED. Yang ni original Proton punya, bukan aku tambah Bila waktu malam gelap macam ni, barulah nampak premium sikit dalam. Tak adalah gelap sangat kan. Dapat menghilangkan rasa mengantuk bila drive seorang-seorang waktu malam.
Beginilah suasana waktu malam dengan lampu ambient light ni. Ini keterangan yang paling tinggi aku setting. Kalau korang berminat nak pasang lampu macam ni, aku ada letak detail lokasi kedai dekat ruangan description box kat bawah. Nanti korang boleh refer kat situ. Okay, bye. Ciao. Oh, dia lap macam tu je pakai kaki ya. Okey, aku buat penambahan sikit untuk lampu speaker ni, dia add on bukan harga sekali. Kena tambah duit sikit lah. Aku rasa aku tak ada apa lagi nak kongsi dah. Aku akhiri video dekat sini. Ada apa-apa korang boleh je drop komen kat bawah. Sebelum tu, pastikan korang dah tekan butang like, share, subscribe dan komen video aku ni. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Assalamualaikum. Bye. Down and I'ma get it right. Dead on sight like been down and I'ma get it right. Dead on sight like